li Rasulullah kepegang bagi perba makhluk 10 peluk. Pertama malaikat, yang kedua syaitan, yang ketiga jin, yang keempat manusia, yang keempat makhluk. Dibagi kedua punya bagi 10. Bagi 10 baru tempuk yang kepegang. Si kurang tempuk ke malaikat. Sabar tempuk kepada syaitan, manusia dan jin. Sabar tempuk tengah banyak. Lewanya sabar tempuk. Di malaikat si kurang tempuk tidak apa. Kan cukup jangan malaikat. Ngalanya leher macam nyonya. Syaitan, jin, manusia. Bagi 10 lam yang sabarnya. Sabar tempuknya bagi 10 lam. Dia bagi 10-nya ke syaitan gejuk si kurang tempuk. Ke jin manusia gejuk sabar tempuk dua. Ini pahala syaitan. Kalau jalan dunia nyanyi aja syaitan. Syaitan cukup jai. Mana syaitan? Man khalata bainal haq wal batil. Bualan tafsir jin kalian. Man khalata bainal haq wal batil. Sesuatu yang jampu antara benar dan batil nyan syaitan. Ya Allah Taala berkata la tabisul haqqa bil batil. Baik dia nyampu yang benar dengan batil. Batak tumul haqqa. Rasam-sam yang betul. Kadang sesuai yang betul hantam antum ta'lamu pada kata pun jangan betul pakai anda. Tapi karena syaitan disam. Jadi syaitan ke kurang buat tempuk je. Kurang buat tempuk je di antara syaitan jin dan manusianya kurang buat tempuk ke syaitan. Kop jai banyak lo dia. Untung hang ditara kadang. Ha lagi. Dia ditara payah perlu orang je duit dah limbung tadi. Tak jawab lain jih pinan cilam. Si mana pakai yang ngalanya jin dengan manusianya dia bagi 10 lam. Dia bagi 10 si kurang tempuk gujuk kepada jin. Sabar tempuk kepada manusia. Jadi manusianya paling di jin si kurang tempuk gujuk. Manusia juga sabar tempuk tangan. Kok jah banyak malaikat jah, syaitan jah, jin jah. Tengok yang paling di. Paling di tengok. Hana ada tengoknya. Biar berkira dah apa noh masjid rumah jadah orang panen nah. Hana ada kerja jadah jai mantap. Hana tak. Ya. Gonanya manusianya yang sabar tempuk benarnya bagi lam dia Rasulullah dipegang sirto 20 limbang tempuk. Ya ni kala. Yang sabar tempuk yang cukup dinya bagi lam sirto 20 limbang tempuk. Dia bagi sirto 20 limbang tempuk, sirto tempuk kepedut negara India. Yang mandu masuk neraka. Yang sirtonya tahom bandai malu. Pokok sirto tempuknya dipegang Rasulullah kepedut dalam negara India. Man sirtonya nak asal neraka. Mampu Indonesia, di India hana urus Islam nah di luar daripada sirtonya ada kadang yang sirtonya tamat orang nak haji dan baca haji ngalanya tinggal 25 montik 20 montik 12 tempuk kepeduk di negara yang hidup paus pun negara ke hidup negara paus kan Yunani apa yang penduduk ini 12 tempuk. Kemudian 12 tempuk asal neraka tinang kepada Rasulullah. Ngalanya 12 tempuk tu bagi dua alam. 6 tempuk ke penduduk belah timur yang pi asal neraka mandum, 6 tempuk tu ke penduduk belah barat yang pi asal neraka mandum. Hana pala kemah. Menang kepada Rasulullah. Tinggal sabar tempuk tu dari situ 25 tinggal sabar. Situ 20 kami lain. Yang kasar neraka mandum yang situ 20 je benar. Tinggal sabar tempuk tu. Sabar tempuk tu yang bagi 70 leh peti. Yang sabar tempuknya tu. Ya, 70 peti. 72 peti nyo ahli bid'ah wa dhalalah kepada Nabi. Sabar peti yang firqah najiyah, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Yang jitanya baik tawai daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah yang tuku, itu yang sahabat. Terman Ahlussunnah ma ana alaihi wa ashabi. Barang-barang agama-agama yang nadun sinan dan sahabat dun sinan. Sahabat dun sinan. Yang kan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan Nabi ya. Yang lain kau. Jadi oleh karenanya maka dia sinan. Malu Ahlussunnah wal Jamaahnya gujuk ba sahabat mandum dia Rasulullah. Di sahabat gujuk ba mazhab apa mandum. Ba Abu Hanifah, ba Imam Maliki, ba Imam Syafi'i, ba Imam Hambali gujuk kenan mandum Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kecil bila sirah orang pegang, kamu Ahlussunnah wal Jamaah dia dengku. Mazhab pun pakai dah. Oh, hana mazhab kon. Hana mazhab kon, baik berapa? Karena Ahlussunnah macam-macamnya kagesak lamput mazhab. Ngah gesak lamput sahabat. Dia gesak lamput sahabat. Dari pun sahabatnya gesak lamput mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali kena gesak. Yang dia punya tak pakai tengok salah-salah daripada mazhabnya, nyo tanya Ahlussunnah wal Jamaah. Kebetulan tengok di negara Acehnya Syafi'i. Yang Ahlussunnah wal Jamaah.
Akan Syafi'i karena Allah sayang kena yo. Imam Syafi'inya syarah dengan Nabi. Yang lain hana syarah dengan Nabi. Imam Syafi'i syarah dengan Nabi, sayang kena yo gujuklah katanya Imam Syafi'i kepada tanya untuk Acehnya dan untuk Indonesia. Maka ditanya betamina daripada mazhab Syafi'inya di Acehnya. Taduk ina tapi sampai ona sampai mati. Jadi sampai mati. Di dalam mazhab Syafi'inya segala suatu ibadat tanya mudah betul. Sebagaimana berkata kedua Rasulullah, bu'istu bil hanifiyati samhah. Lu bangkit oleh Allah Ta'ala dengan agama yang cenderung pada benar, lagi agama mudah. Agama yang cenderung pada benar, agama mudah ada. Agama Islam ni mudah tak?